What's up guys, Raikal here. Assalamualaikum semua orang. Selamat pagi dan selamat tahun baru. This is my first ever vlog in 2026. So untuk first vlog aku ni, aku nak surprise birthday isteri aku pada esok 9 hari bulan 1. Tapi dari semalam aku fikir macam mana aku nak surprise dia. Yelah, nak surprise mesti kena ada hadiah, kena ada majlis kecil-kecilan ke, besar-besaran ke, kan. So memandangkan aku tengah free sekarang ni, aku nak pergi beli hadiah untuk dia. Dekat mana kejap lagi aku bawa korang. So stay tune guys. Let's go. Kita dah sampai dah dekat Ipoh Parade. So jom lah. Sebenarnya tak ramai tu. Ya tu, senang sikit cari barang. Parking tak ada. Tapi dalam ni No. mana ada penuh. Tak ramai orang pun. Kalau ramai pisang mat. Misi mencari saiz dan warna guys. Hehehe. Tak ada. Ingat L, XL sahaja. Yang warna tu juga ke? Warna juga. Kita tengokkan dekat picking box tu. Right guys, so ni dia. Dah ada dah. Bukan antara tiga-tiga ni lah, memang tiga-tiga lah kita nak ambil. Kita lupa tu colour dia, aduh. Tapi boleh kot pakai ni kot kan. Boleh. So tiga-tiga ni, proceed, let's go. It's not the best time to shop with you. We have Let's go. Tutup gila. Eskalator rosak guys. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan guys. Aku nak beli ni untuk Noah. Macam Noah dengan ni 800 dek. 800, ini 1600. Ya, lagi murah daripada ini. Baik-baik kereta aku. Ni 800, ni 1006. Ni lagi murah. Kena buli ke? Kena buli. So ni je lah. Sebab aku fikir nak bagi dia tu kereta bawah tu. Ingat nak beli kereta tadi tapi kereta dah ada. So aku beli baju je lah. Kereta dah ada orang book lah. Aku dah kata dengan kau lah tadi, pukul 9 tepat kena ada kat sini. Kau lambat kalau tak. Saya lambat. Alright guys, so hadiah pun dah ready. And now aku dah balik. Sebenarnya aku lost. Aku tak ada idea nak beli hadiah apa. Tapi disebabkan semalam sebenarnya kita orang dah pergi dah Uniqlo. Dia cakap macam dia ada minat satu baju ni. Memang dia cakap dia nak sangat pakai baju tu. Macam-macam lagi dah dia cakap. Tapi takkan aku nak beli semalam kan? Nanti kantoi lah. So hari ni aku dah beli dah baju yang dia nak tu. Bukan setakat satu helai, 3 helai aku beli terus. Aku harap dia suka. So apa pun kita tunggu untuk next. Mungkin tempat dekat mana nak celebrate ataupun tengoklah nanti apa-apa aku update dalam ni. Okay, see you guys. Guys, we're back again and today is the day I'm gonna surprise my wife tonight. Tapi sebelum tu aku nak pergi beli kek dulu. Sebab tak lengkap lah birthday kalau tak ada kek. Betul lah. Kek tu aku mungkin akan hantar dekat rumah kakak aku. Sebabnya aku nak diorang sampai dulu dekat tempat tu. Kemudian baru aku sampai. Tapi aku harap wife aku tak tahulah pasal nak celebrate birthday dia ni. Sebabnya wife aku ni pandai. Dia boleh tahu kalau orang nak tipu dia. Aku banyak kali kena tahu dah. So untuk malam ni plan dia, aku cakap dekat wife aku yang aku nak pergi lepak dengan kawan-kawan aku. Tapi aku nak dia ikut sekali. And tadi aku dah remind dekat dia. Dia cakap pukul berapa, apa semua kan. So aku harap dia betul-betul tak tahu dan tak syak apa-apa. Apa pun, sampai jumpa. Alright guys, we are here. Secret recipe. Puding kecil juga guys. Tapi macam ada dua ni je. Mana sedap lah, mana sedap lah. Alright, so aku ambil Royal Chocolate punya whole cake. Aku tak nak ambil yang besar-besar sebab aku tahu family aku memang tak makan kek sangat. Kalau beli yang besar nanti tak habis sebab ada makanan lain.
memang selalu jadi macam tu. So saya tak dah bayar dah. Royal chocolate. Dekat. Okay, sama. This is it, the whole cake. Dia tulis happy birthday my love. Betul lah tu. Guys, aku nervous lah. Sebab kita orang dah nak bertolak. Hopefully semua berjalan dengan lancar lah. Aku nervous weh. Dia tengah siap lagi tu. Dah nak siap dah. Lagi dia keluar. And kita orang akan terus shoot ke restoran yang aku dah setting tu. Apapun, InsyaAllah. Wish me luck. See you guys there. Ada ais krim. Dia kata tak ada. Dia nak air panas satu. Boleh. Kenapa dia bawa? Birthday Mami Noah. So this is my family members. Happy birthday my love. Ni Along dengan Kak Mira. Mana Lufia tidur. Okey. Ni Abang Hari, ni Angah. Hey. Nanti yang lain ni korang kenal lah. So ni Mama. Ni Mama aku. Ini abang aku. Masih ikut. Ini pada gua. Ini adik aku. Walaupun badan dia besar. Ini pun sama juga. RM2. Ini buat adik aku kat ni. Ini adik aku. Ini kakak aku. Ni kenal tak siapa? Kenal tak siapa? Kenal tak? Okay, makan lu. Jangan potong. Nyanyi dulu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Dang Sharina. Happy birthday to you. Dah tua dah guys. Ada dia. Sampai nama pun mana tahu label mana ni. Cuba Mana sembang. kena tak tengok je man. Tu datang. Cuba bersembang. Apa ni? Piring. Okey, orang tak tahu. Dia nak piring. Cuba bersembang. Dari tadi tengok. Cuba bersembang. Campur sikit dengan orang. Dia tolong catat. Kita orang check in hotel belakang ni. Cari semua cari ke? Ni lagi. Ayah sok ni ke apa? Jangan. Banyak sangat. Okey, satu, dua, tiga. Okey. So everybody. Okay. Noah. Yang tak ternganga sangat tu. Ngah ni. Ini kitchen kan? Bagus lah. Sudah ada buat keluar macam tu lah. Bi ikut mana? Tak dengar apa tu? Kat sini je dah dulu. Sini lah. Siapa nak yang seng. Cepat korang masuk frame. Mana dapat rantai tu? Ada nama. Tengok tu dia buat. Wifi, no telefon. Bukan ambil. Di sini. Sini. Oh yeah. Kalau dia bijak nampak. Tumpang tanya. Kenapa? Ya. Oh. Jadi kau. Oh yeah. Jalan. Tak bawa dulu.
Oh yeah. Mari. Go. Oh, terima kasih. Bude. Hey. Gambar. Saya dia mana tu ada. Oh yeah. Dah semudah kan? Semudah kan? Mama pula. Mantap. So guys, aku rasa puas hati sebab jadi jugalah. Alhamdulillah. Yang penting dia happy. Thank you. Mengapa ni? Terima kasih Mama Abah. Sini. Tapi banyak-banyakkan itu Pak. Ya, Mai. Mengapa tak masuk? Nanti ada kat luar lah kat luar. Kalau kita buat sekali lagi. Sini, Mak. Thank you, Mama. Thank you, Kak Mira. Thank you, Alo. Awak macam Allah bagi ajar dia. Allah tengok dia tengok macam. Wow. Meriahnya. Thank you, Alo. Macam hari raya. Saya dah nak. Elok. Elok. Dah habiskan rumah. Sekarang. Sekarang. Ini siapa yang bagi ni? Ini siapa yang bagi? Tak ada mana-mana. Sekalian. Background music was so neat. Apa? Ini je. Rah, sekarang ah? Ini je. Sekarang. Okey, nanti yang ketiga. Tipu je. Ayam beli. Ayam beli tu. Apa yang ayam tak masuk rumah Angah? Apa yang ayam beli? Ayam nampak ni ni ada. Ayam beli apa tu? Oh, ayam beli yang ni lah. Rah, ayam beli yang ni lah. Hey guys, thank you wow. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cantik ni Mama. Pakai tali putih tu. Okey, siapa nak buat? Noah okey. Sepatah dia kata? Jadi, surprise ni jadi. Jadi kan? Walaupun ada beberapa Adalah macam slack sikit lah macam tu lah. sikit yang macam boleh connect macam mungkin ada ni, mungkin ada tu, tapi okeylah, berjaya lah. Okay. So kepada staff restoran Top Mat tadi yang tolong kita orang tadi, thank you sangat-sangat. Lepas tu tak lupa juga adik-beradik aku yang masing-masing ada job task sendiri. Thank you korang. And shout out to Lokman yang ada juga dalam vlog ni, tapi dia tak dapat nak join sebab dia ada hal dengan family dia. So tu je lah. See you guys in the next video. Ciao.